A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin warzuqna fahman a'immatal mujtahidin wa ilhaman malaikatal muqarrabin. Wa idza mata saidu, dan jikalau matilah Said walau bi qatliha lahu, sekalipun dengan membunuh olehnya budak baginya Said, atakat minarasi malihi, niscaya merdekalah ianya budak daripada Ra'sul Mal, daripada asal harta. Ummul walad muno kami pulahi anak Said. Nyan gayan merdeka apabila mati Said. Walaupun Said nyan mati ke dengan ipah le budak. Budak belum kali pulahi anak Said. Nyo orang yang bukan merdeka kupoh di Said si Said. Kupoh Said nyan kan merdeka. Walaupun kupoh lagi kan tetap merdeka. Daripada apa merdeka? Merdeka kan pertama adalah daripada Ra'sul Mal. Ada yang kena Ra'sul Mal adalah asal harta. Asal harta daripada fara'i. Daripada fara'i mana berarti sah superleh dia kepada geserkah, gewakah dan sebagainya. Munyo umul walad kan mati Said ngah merdeka daripada Ra'sul Mal. Artian kata ganyan hanjitli kepada firqah. Umul waladnya hanjitli kepada harta warisan. Bila kan otomatis merdeka. Bah. Wakada, dan seperti demikian ataka uladiha. Ulah duha. Merdekalah segala anaknya. Anak bak umul walad juga merdeka. Fajan qabla daf'il duyuni, sebelum diserahkan segala utang. Segala gebaya utang. Alati ala sayyidi di atas Said. Wal wasaya alati ausabiha, dan wasiat alati yang diwasiatkan biha. Alian hanjit lam kan gewasiat. Kan merdeka kan daripada Ra'sul Mal, alian hanjit gewasiat. Wa waladaha, dan segala anaknya budak, maksudnya musauladah. Min ghairihi, daripada selainnya. Maksudnya ghairi sayyidi, daripada selain Said. Bi'an wulidat, dengan bahawa diperanakkan akannya anak ba'da istiladiha, sudah musauladahnya budak. Waladan, akan anak minat zauji, daripada suami, au dina, ataupun dina. Biman zalatiha, dengan mandilahnya istilah, iaitu musauladah. Komal ya. Ada menasilam anak-anak yang lahir daripada budak musauladah madu merdeka. Baik dipelahi anak daripada anak Said ataupun anak daripada anak lakau. Mana? Long Said na budak lon inang imkawin lam imkawin dengan urus dengan budak. Na anak anak daripada lakau nyo anaknyo apabila mati lon mati Said dia tetap merdeka walaupun kan anak daripada anak Said. Kan kawin imudina budaknya imudina nganggap lahir anak mati Said, anaknya tetap ganggap merdeka walaupun ada anak di luar nikah. Bah. Menang. Wajang ke peranak leuh istilah. Leuh musauladah. Wahina idzin, dan ketika itu iaitu merdekanya anak dengan sebab matinya Said walaupun dialah anak zina dan anak daripada suami yang lain. Fal waladul ladzi ulidathu li sayyidi ya'tiqu bi mautih. Maka bermula anak alladzi yang dilahirkan akannya anak itu sabit bagi Said. Ya'tiqu, yang merdekalah ia bi mautih, dengan merdekanya dengan matinya Said. Anaknya kaku mandilahnya istilat saja kepada Said. Merdeka dengan sebab mati Said. Ini semangat lagi lahir you. Wa man asaba ay wati'ah, dan bermelasiman yang mewata'iya amatan ghairihi, akan budak orang lain, binikahin dengan nikah, au dina, adapun dina, wahbalaha, dan menghamili ia akannya budak. Fal waladu minha, maka bermula anak daripadanya budak mamlukun li sayyidiha, itu milik bagi sayyidnya.
Serorong urang ge watak nikah ge watak budak gop dengan ge menikah ataupun ge mezina. Hamil ke. Nya adalah anak yang lahir daripada budak sanyo milik daripada Said. Maka milik daripada Said karena budaknya maka milik Said. Ya. Man buat gop bega wajib bagi peng tu ijo ongkos. Yang tunggu nafkah Said. Menan. Kah. Amalau gharra syahsun. Adapun jikalau menipu oleh seorang bihuryatin dengan merdeka amatin ammah. Pegah nyo budaknya kan merdeka pengun. Fa auladuha maka bermula anaknya wala wa fa auladaha maka melahirkan ia akannya amah melahirkan anak. Fal waladu hurun maka bermula anak itu merdeka. Wa alal maghruri dan sabit di atas maghrur orang menipu qimatuhu li sayyidi itu harganya budak bagi sayyidnya budak. Selarung kepengun nyo budaknya kan merdeka ikun. Ya, jika kan merdeka bukan. Geblo di kero tu. Maksudnya musauledah, geblo tu. Ternyata budak pun gelam merdeka. Gelam merdeka. Wate gelam merdeka. Wate gemen kawin le urang gi kan palih anu. Wate palih anu otomatis ji kan merdeka ai. Bagi Said. Wate palih anu kan merdeka budak sayo. Man Said kan rego aku. Karena kebekilah yang budak anu makan budak yang merdeka tentang gelam merdeka kabur go yang so bayu. Bayu le urang pengun. Kalau kedin kalau bayu. Kah berusaha kapegah budak kan merdeka. Gelam merdeka ji. Ikun. Anu yang nak bak ji yang nak berusaha kalahi maka ji mereka itu gelagan kabayu no kelun. Ya munan. Coba. Wa in asabha dan jika mewatak ia akannya amah maksudnya amati ghairihi akan amah orang lain. Bisyubhatin dengan syubhat, nah watak orang syubhat. Hana depa. Mansubatin yang dinasabkan dari fa'ili bagi pelaku. Bangsakan kepada pelaku kadhaniha seperti menyangka ia akannya budak amatahu akan budaknya. Seperti budak droga mengwatak dia watak syubhat. Au zaujatahu hurriyati adapun isterinya yang merdeka gebeke inang ke. Ternyata budak anggap fawaladahu maka bermula anaknya orang si watak minha daripadanya si amah hurun itu merdeka. Kaku anak saknyo adalah yang merdeka. Wa alaihi dan di atasnya orang yang watak syubhat saknyo qimatuhu li sayyidi itu harganya bagi Said. Bilang kan wajib gebaya bagi Said yang gayan watak daripada budak saknyo harga kerana dengan sebab gewatak kan merdeka. Ku dika merdeka rugo Said maka payah gebaya. Nya lagi kan. Bilangan wala tasiru umma waladan dan umma waladin dan tidak jadilah ia budak akan ummu walad fi halin pada ketika itu bila khilafih dengan tanpa khilaf. Anak mula lahir anak kan. Nah ajak kepada ummu walad. Hana ajak kepada ummu walad. Anak lahir merdeka. Maka ketika merdeka anak mana wajib dibayar le si watak syubhat kepada Said. Nyo anaknya akan merdeka. Sebenarnya dia kan budak. Kan merdeka menyempat peng koron. Ya munah. Manji dan je kepada ummu walad. Hana. Pakon kerana dia watak syubhat le urang lain. Wa in malakal wati'u bin nikahin. Dan jikalau memiliki oleh si watak, itu laki-laki yang mewatakkan dengan nikah. Ammata mutlaqata akan budak yang telah tertalak ia. Ba'da zalika sudah demikian. Lam tasiru umma waladin. Nisya tidak jadilah ia akan ummu walad. Itu ummu walad. Lahu baginya si seorang bil wati'i fin nikahi sabiki. Dengan watak pada nikah yang telah lalu. Serora urang ke watak budak dengan nikah. Yang lagi berarti kalau ke pulau haji. Alian kan merdeka. Ya, gem kawin lagi kan. Patut gem kawin lagi mengwatak tu.
Nyan pun ke budak nyan najak kepada ummu walad dengan sebab ge watak lagi yang berkan atau masajid kepada budak gan hana ge pegah. Ya, nyan hana najak kepada ummul walad dengan sebab nikah yang telah terlalu. Yang dahulu ke pegah. Ya, nampak kah? Hana najak ke. Bila kan wasarat umma waladin lahu bil wat'i bi syubhatin ala ahlil qaulaini. Dan jadilah ianya budak akan ummu walad baginya si Said dengan sebab watak syubhat di atas salah satu daripada dua pendapat. Nah, pendapat dua sahabat pendapat, budak yang diwatakkan syubhat sanyo je pada ummu walad. Tahu. Kami yang kuat wal qaulu sani dan bermula pendapat yang kedua, la tasiru umma waladin itu tidak jadi ia akan ummu walad wa huwa rajih dan bermula dianya tidak jadi kepada ummu walad itu pendapat yang rajih fil madhhab dalam madhhab pada madhhab pada pendapat yang kuat dan dirajihkan oleh para ashabul wujuh iaitu kan najak kepada ummu walad. Inilah pendapat yang kuat dalam madhab. Pada nekun dalam madhab, berarti jelasnya dua turuk sekurang-kurangnya. Turuk muwafiq dan turuk khilaf. Ya, lagi yang. Wallahu a'lam bissawab. Dan bermula Allah Ta'ala itu yang maha mengetahui. Bisawabi dengan segala kebenaran. Allah yang pun tentang kebenaran. Sunat ada habis itu kitab je kun. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah. Kau nyonya perahnya lele. Ini tanya. Kan dengar kan? Ya. Alhamdulillah nyo. Kabeh le. Tengok baru dekun waqad khatamal musannifur rahimallahu taala. Ya. Tengok dah dapat tamat dah. Wallahu a'lam bissawab.